Hari ni aku nak cerita pasal aku punya experience turunkan berat badan. Nothing spectacular pun, cuma aku sesuaikan beberapa tips untuk diri aku sendiri. Video ni saja-saja santai je, bukan nak kata ni salah, cara tu salah, cara ni salah, tak ada. Aku akan share pengalaman aku dan cara aku sendiri macam mana aku turunkan berat badan daripada 100 kg kepada 88 kg. Aku cerita dulu kenapa aku nak kurus ataupun kenapa aku nak kurangkan berat badan. Main reason dia adalah sebab aku rasa bila badan aku berisi ataupun badan aku berat, aku senang terdedah kepada penyakit. Tu satu. Yang kedua, aku tak berapa aktif nak handle orang dan juga nak entertain family aku. For some reason, sebab badan aku unfit, aku perasan mentally and physically aku tak boleh nak handle benda-benda sekeliling aku in efficient way. Tiba-tiba rasa nak marah lah, tiba-tiba rasa malas, apa semua. So memang aku tak nampak apa benda yang positif lah dengan badan aku yang berat ni. Kena pelit tu dah biasa lah. Itu asam garam orang badan gemuk, betul tak? Tapi aku cuba untuk letakkan masa depan aku dan juga mental health and physical aku di tangan aku sendiri, instead of aku biar orang lain dictate ataupun doktor dictate. Aku cuba yang terbaik lah. Aku ambil masa lebih kurang 4 bulan untuk kurangkan 10 kilo. Actually itu pun aku dah banyak terbabas. Cuma bila terbabas tu aku akan cerita kat korang aku punya mitigation plan ataupun aku punya cara aku recover balik daripada terbabas tu. Sebenarnya nak kurus ni dia punya basic tu mudah je. Kalori in versus kalori out. Tu semua orang tahu. Semua orang tahulah 7,700 kalori bersamaan 1 kilo lemak. Daripada situ aku cuba list down cara-cara nak kurus. Aku mula-mula aku try satu. Mula-mula aku try keto, aku try intermittent fasting, aku try OMAD semua, tapi tak berjaya. Kenapa tak berjaya? Sebab aku terlalu berlandaskan dengan penimbangan berat. Ini sebenarnya salah pada aku. Sebab penimbangan berat tu dia varies. Aku pula jenis hari-hari kalau boleh aku nak timbang. Kadang-kadang berat yang naik tu bukan sebab aku tak diet ataupun aku tak berjaya diet. Sebenarnya bila kau dah diet sehari tapi kau tengok penimbang tu tak bergerak, kau akan rasa down. So dari situ aku asyik bertukar-tukar cara diet. Bila aku try keto, apa pasal tak turun ni? Bila aku rasa keto tak berjaya, aku pergi pula dekat OMAD. Bila OMAD tak berjaya, aku pergi pula dekat intermittent fasting and so on and so forth. So jadilah berterabur aku punya diet tu, and in the end tak jadi. Ni awal-awal dulu lah tak jadi. Bertahun dah aku tak jadi. So aku re-strategize balik. Aku list down, mana cara paling cepat pada aku turun berat. Yang aku test masa aku yo-yo diet tu, keto paling laju, paling senang kenyang satu hari tu. Yang kedua, OMAD. Yang ketiga, intermittent fasting. Yang keempat, barulah kalori in, kalori out. Maksudnya kalori in, kalori out ni paling last lah kalau aku tak boleh nak meet 3 jenis diet tu. So aku punya diet yang aku buat untuk turun 10 kilo lebih ni, aku memang buat diet yang berpindah randah, bertukar setiap hari. Sebab sekeliling aku ada kawan-kawan, aku ada office mate yang mana tempat makan tu kadang-kadang berbeza. Ada hari ni aku boleh buat keto dengan diorang. Maksudnya kedai yang diorang pilih tu aku boleh ambil menu keto. Ada hari tu tak boleh. Contoh kalau pergi kedai ayam gepuk, takkan tiba-tiba aku makan ayam je. Dia macam tak kena. Contoh diorang pergi kedai nasi Arab, aku boleh lah ambil kebab je. Aku rank aku punya diet tu keto, second OMAD, third intermittent fasting, and last baru pure calorie deficit lah, calorie in, calorie out. Practically bila aku pergi kedai, otak aku akan attack keto dulu. Boleh tak aku keto dengan kedai ni? So kalau tak boleh, let's say tak boleh. So bila tak boleh, aku ambil nasi, aku ambil air manis apa semua. So aku akan stop dekat OMAD. Aku cuba stop dekat OMAD. Contohlah tiba-tiba balik rumah, wife aku kata, saya dah masak lebih ni, bazir lah pula tak habis. Betul. So kat situ aku kena turun lagi kepada intermittent fasting. Window aku makan tu, aku cuba untuk tak makan pagi lah. Sebab kalau makan pagi, bila balik rumah tiba-tiba wife aku suruh makan apa semua, intermittent fasting aku tu window makan tu dah besar sangat, lebih kurang 12 jam. So aku tak nak. Aku punya cara, aku akan makan lunch dengan kawan aku kat office, and then kalau balik kerja dijemput makan oleh wife atau family aku akan pergi ke intermittent fasting. At least intermittent fasting ni pada aku dia tak laju, tapi dia control damage. Last, contohlah tiba-tiba malam tu pun ada orang ajak makan lagi dinner kan. So petang ni dah makan dah, kononnya 6 jam window intermittent fasting dah burst, tiba-tiba orang ajak makan malam. So malam tu aku akan tengok kalori. Last kali tadilah, itu kalori deficit. Kalau kalori deficit aku satu hari tu aku beduk sampai intermittent fasting tu tak lebih daripada maintenance kalori aku akan makan. Kalau tidak, aku akan cuba tolak lah ataupun jaga hati apa semua. Tengoklah cara dia macam mana. Mungkin ada makanan yang low kalori apa semua,
Kadang-kadang lepak, aku akan cuba ambil Coke Zero ataupun minuman-minuman yang zero kalori. Basically itu je lah yang aku praktikkan. Itu semua method diet aku. Aku tak pilih diet mana and aku tak rigid sebab susah nak rigid satu jenis diet. So aku meraihkan semua and Alhamdulillah macam kau dapat berjaya lah. Okay, yang kedua aku nak cerita adalah makronutrien. Ambil kita diet ni, walaupun kurus tapi goal dia adalah untuk jadi lebih sihat di masa kini dan juga masa hadapan. Kenapa makronutrien ni penting? Mainly disebabkan kita perlukan, aku cerita pasal protein je lah, yang fiber apa semua tu, itu aku tak pandai nak cerita sangat sebab it's best makronutrien punya expert yang cerita kat korang. Okay, so aku cerita pasal protein je. Kita ni nak turun berat badan tapi at the same time kita tak nak turunkan masa kita. So cara untuk tidak menurunkan masa adalah dengan pastikan protein yang kita nak makan dalam seharian tu selari dengan berat badan target kita. Contoh, aku nak berat badan 75 kilo. So aku kena pastikan aku punya protein tu minimum 75 gram. Nak kira susah? Jangan risau. ChatGPT ada. Aku setiap kali makan aku akan beritahu ChatGPT hari ni aku makan sotong ke, aku makan tempe ke, aku makan yang goreng, semua ChatGPT akan kirakan. And then dia beritahu aku, okay, ni lah dia makronutrien ataupun kalori aku apa semualah. Tak payah bayar-bayar. So dari situlah kau boleh tahu sebenarnya kau on track ke tak dalam seharian tu. Tak payah pergi jauh-jauh, tengok kat ChatGPT je. Kadang-kadang aku memang simple lah, aku cakap je, ChatGPT hari ni aku makan mi goreng mamak 1, telur mata, ayam goreng, air Coke Zero, please calculate my total calories and also macronutrient. Kalau aku makan lagi dalam hari yang sama, next aku akan suruh je ChatGPT top up apa yang aku makan tu, and dia akan recalculate balik semua. Very easy bro. Balik pada makronutrien tadi, senang cerita, kita diet juga, tapi kita kena pastikan badan tak datang mudarat. Itu dia. Itu aku cerita pasal protein tadi, pasal fiber apa semua, kau boleh study juga sebab penting untuk adanya fiber, probiotik semua tu penting. Aku tak cakap tak penting, cuma aku tak pandai nak ulas sangat. Next adalah konsistensi. Ini paling penting sebenarnya. Kau buat tadi, kau ada ilmu semua, tapi kalau kau tak konsisten, tak akan jadi. Kita akan bermasa. Kita ni hidup tak lama. Antara reason aku boleh konsisten, selain daripada flexibility pola pemakanan aku tu, method of diet aku tadi tu, aku juga tengok pakar punya insight on penyakit-penyakit yang ada kalau kita berbadan gemuk. Biasanya diabetes lah. Diabetes ni sebenarnya dia punya root cause. Dia punya impact daripada diabetes ni sebenarnya lebih dahsyat dan juga lebih menakutkan lah. Kegagalan buah pinggang, kanser, darah tinggi, apa semua. So, benda ni sangat-sangat berkait rapat. Bila aku study benda ni and aku tengok simptom-simptom dia, lepas tu aku track apa yang jadi kat aku. Everyday aku diet. Contoh bila aku diet, aku punya tidur lebih nyenyak malam. Aku kurang rasa nak marah. Ada jugalah kadang-kadang aku termarahan bila kerja tu kan. Tapi aku kurang marah berbanding dengan waktu aku berbadan gempal. Lebih gempal lah dari sekarang. Sekarang pun tak adalah kurus mana, tapi Alhamdulillah lah. Yang ketiga, aku lambat lah sikit penat. Kalau dulu tu orang suruh jalan pun aku malas. Biarlah kau nak berjalan pergi masjid apa semua, aku kalau boleh nak naik motor ke, nak naik kereta ke. So now aku okay, aku aktif, aku sentiasa rasa badan aku bertenaga. Dulu balik je kerja, memang kepala otak nak tidur je. Dah tak larat nak layan anak-anak apa semua, nak buat kerja rumah apa semua. So aku rasa very useless kat situ. Bila badan dah start okey balik, insulin resistant. Okay. Lupa pula aku nak cerita. Sebenarnya, duk gemuk-gemuk tadi tu, antara sebabnya adalah insulin resistant. Apa yang aku buat, method yang aku buat tadi tu, semuanya boleh unlock insulin resistant. Tapi, in the rank order tadilah, keto memang terbaik untuk insulin resistant. OMAD, secondary terbaik. IF, still ada improving insulin resistant. Kalau kau burst kalori deficit, bye-bye lah. Contohlah, kalau kau makan daging banyak, insulin let's say tak spike. Tapi, bila kau insulin resistant pun, kalori lebih. Dia tak akan ambil juga lemak kau. In the end, kalori deficit still penting. Jangan sebab kita rasa kita makan sihat, kita makan umat apa semua, sekali kau bedok semua. Jangan. Paling mudah orang Malaysia buat suku-suku separuh. Tapi aku tak buat macam tu pun, sebab aku suka flexibility. Aku kadang-kadang aku nak minum extra juice apa semua, tapi aku akan main kat tempat lain lah.
Aku akan kurangkan nasi ke apa semua ke. So paling mudah suku-suku separuh tu. Kau ikut tu insyaAllah okey. Tapi janganlah suku-suku separuh. Kau beduk pula setiap 2 jam kau nak makan, snacking semua dengan benda-benda tak elok, sama juga. So itu saja aku share pengalaman aku. InsyaAllah next aku akan cerita lebih detail pasal aku punya apa yang aku makan hari-hari, macam mana nak buang craving apa semua. Hopefully kita sama-sama lah jaga makan kita, jaga badan kita supaya masa depan yang lebih cerah. Okay guys, jumpa lagi.